Pasang apa ni? Tapi ikan bilis. Oh, kena pakai Snorkel. snorkel. Yelah. Nak mati dia semalam. Nak. Sebabnya kuasa aku nyusul tangan tu tinggal kat situ. Oh. Ha. First time. Dan Jauh je dong. Belum lama. Aish. Macam Sherpa dah, Din. Lepas kat atas kepala. Semalam lain, semalam hijau. Hari ni dah jadi macam ni lah. Apa lagi? Hello. Kat mana kita sekarang? Lek Pukaki, kita kat Lek Pukaki. Lek Pukaki ni ada apa ni? Ada lek untuk pengetahuan. Pengetahuan. Oh sorry. For your information, Lek Pukaki ni berada di sebelah di Lek Tekapo. So dia nampak dekat tapi sebenarnya jauh. Around berapa minit ah? Dalam 30 minit daripada Lek Tekapo. Kat sini ada salmon. Salmon yang sashimi tu, yang korang makan raw tu. Yang sama yang tangkap tu dia sebelih eh? Sebelih eh? Weh, Irene cakap salmon disembelih. Okey, kat belakang ni ialah tim LBS kita tengah buat aksi. Tagline dia, ada gajah di balik batu. Saya tak tahulah siapa orang dia. Saya rasa saya tahu Kak Alia. Saya rasa saya tahu. Nama dia start dengan A. Dia jadi Titanic pula guys. Kejap bagi saya dekatkan dengan dia orang Kenapa bawah batu? Kenapa tak di atas batu? This apa is tu dia? how we Every release tension daripada penat lelah kerja. I see you, I feel you. Nyanyi lagu. Jadi itu penyanyi daripada Siti Anis Nadia. Kata nak tak? Dari mana, Mat? I'm from Bagansrai. Bagansrai? Yes, this Bagansrai. Oh my god, so kampung. Yes. No, it's not kampung. It's No. very big town. Okay? Big town. Yeah, it's have a party. This is a Saudi. No, I'm a party. This is your first day? Yes. No. I already four 4 days. 4 days. Okay. Do you like New Zealand so far? I really like New Zealand. I want to stay here actually like Jenny. Okay, apa lagi soalan you all? Lagu kita yang terbaru hari ni. Titanic. Nampaknya bos dah termakan dengan dok napuk tadi. Dah nampak? Dok nampuk dengan barang antik berkelas. Cantik. Lagi saya Nyanyi sikit okay, lagu. Demo. Okay, demo. Barang antik berkelas. Cantik. Okay, terima kasih Kak Anis. Ada juga. Anis juga. Orang nama Anis memang suka show off sikit. Hai Anis. Saya Alia. Hai korang, kenapa ni? Apa soalan dia? awak daripada mana? Saya pada Lek Pukaki. Bukan. Bukan. Hometown, your Oh, hometown. my hometown is Malaysia. I stay at Selangor. Oh. I thought KL. No, I'm Selangor people. Yang tak ada air. Okay, that's all for me. Banyak lagi aktiviti nak tak gambar ni. Okay. Yeah. Hai Raja. Hello. Is it cool? Is it cold today? It's cold enough for me. For disclaimer, Raja has been going out without puffer for 2 days straight when everyone is wearing puffer. So right now she is wearing puffer and she saying it's cold. So It's too windy for that. Tiba. exactly. So, ada kata-kata untuk New Zealand? New Zealand cantik sangat-sangat. Oh. It's worth the drama.
Nak beli tiket tak jadi. Yes. Apa lagi? Kita continue beli. Lepas tu macam ni macam tu. Okey lah Kita cerita sikit daripada kita nak pergi mana? Daripada kita nak pergi Georgia tu. Georgia. Kita dah beli tiket ya guys. Lepas tu Malangnya minggu depannya kena bom. Right after. Yes. Bukan Georgia kena bom. Laluan nak ke Georgia Yes, tu to kena Dubai. bom. So tiket cancel. Tiket Emirates tu terpaksa di-cancelkan. So kita dapat full refund. Kita macam wow banyaknya duit. Jom pergi tempat lain. Yes. Lepas tu kita terpaksa pujuk bos. Kali ni je Bos. Kita Kali ni pakailah je. bajet tahun depan Bajet tu. tahun depan. Kita Bos- dapatlah save lagi 3,000. Yes. Bos pula datang. Tak nak? Tak ada No, bajet tahun depan? I disagree. I Something disagree. I never mention. I never mention. Tapi datang lagi Cik Kamarul. Okay, tiket. So Aku rasa jadi jadi kita berempat termasuk Kak Nadia decide nak beli Yes, tiket Kak Nadia. Can they come here? Kak Nadia. Okay. Dengan cerita perjalanan macam mana kita sampai Sebenarnya di sini kita daripada orang drama office. berempat lah. Kita orang berempat lah yang nak sangat pergi New Zealand. Betul. Sebenarnya Cik Zal yang hasut. Cik Zal actually the one yang offered first. Adalah dia punya Final. jalankan tugas. So Kak Alia assistant tour leader. Yes. Kak Nadia ketua accommodation. Yes. Raja ketua flight. Aidin tak tahulah dia macam segala benda sekarang. Kak Anis makanan. Yes. Enjoy the food, right? Bos, belakang ni tukang bayar. tukang bayar. Kita punya walking card. Saya rasa saya tertipu. Seronok kan? Every trip dia kata dia tertipu. Yes, every trip. Tapi We yang don't know penting why. gambar dia paling banyak lah. Yeah. Tapi kita make sure kat sini dia banyak memory. Yes. Kalelah. Bos make sure ingat. Boss, please boss. Okay, jap. Okay, mana semua orang? Mari kita cakap lagi sekali. Thank you. 1, 2, 3. Thank you, boss. Oh, tak ada apa-apa. Kali ni je. Kali ni je. Kita orang ada rahsia guys. Sebenarnya tahun depan bos ajak kita orang pergi Jeng. Nanti kan orang tahu ramai yang tanya sebulan 4 je. Sebulan 4 je mesti ramai tanya tahun ni korang pergi mana? Kalau korang nak tahu tunggulah bulan dalam 7, 8, 9, 10 tahun depan. Jangan tanya lagi. Jangan. Tanya dekat komen banyak-banyak kat YouTube ni. Lepas ni pergi mana tanya. Jangan kata trip lagi. No, memang setahun sekali je. Lagi. Ada. Bos yang lehai, yang seksi. Oi Haji. Untuk kali ni Oh, jom kita perkenalkan trip kali ni kita ada tetamu baru nama dia Najib. Najib paling fashion lah. Hello, hi. Ya, Yes. betul. This is lifetime moment lah untuk saya. Thank you LWS. Oh, kau jangan berhenti lah Yelah. Jib tahun depan. Betul lah. Tiba-tiba masuk sana Nabi Sebab pula. mostly saya pun paling tak ada langsung di office. Datang office tahun 2 kali. Manage untuk follow LWS. Thank you so much. Lelaki sebagai pupus. Jadi adanya Najib ni Alhamdulillah lah. Kita ada lelaki lagi. Najib bagus kan? Dia ada video pegang kapak. Ada video sorong. Kakak ada suruh dia tu. Dia cakap macam ni. Macam ni cara orang New Zealand bekerja. Macam tu. Macam ni cara Macam tu ke orang dah? Macam ni cara orang New Macam tu Zealand ke dah? hidupkan kapak. Macam tu. Dia ada ni lah. Macam ni. Dia ada yang ni. How to be snowman. Macam ni cara. Snowman. Tapi bila aku keluar aku tak ada snowman dia. Jadi girl man. Nanti ada slow girl. Jadi itu sajalah daripada Okay. Alia. Bos kita orang tengah Oh, posing. belum. Ini bos. tengah posing. Dia cuba cipta memori guys. Jadi tagline kita untuk tahun ni lagi satu kena create memories untuk bos jugalah. Sebab dah 4 tahun dah aku dengar dia cakap macam tu. Walaupun baru kerja 2 tahun lebih. And then Okay, anyways, itu je daripada kita orang. Daripada Airin. ni Alia.
Okay guys, kita boleh pergi ke Salmon. Dah buka ke? Dah. Mana kotak tadi? Lake Pukaki. Tada. Lambat. Jam 10.30 pagi kita di Lake Pukaki. Best experience ni. Ya. Best. Sangat scenic view sepanjang-panjang jalan. Kau tidur tadi kan? Saya ambil keputusan untuk tidur. Sebab saya merasakan saya kurang tidur. Rehat. Okey, Kena dari kita depan ni. rephrase balik. Saya mengambil keputusan untuk berehat. Din, jatuh gaung dia, Din. Belakang tu sana tu. Yang putih-putih tu. No, anak Cina. Di bawah langit tu. Oh, bawah langit tu. Dalam kamera ni kurang jelas. Bawah langit. Oh, bawah langit. Kita adalah gunung-gunung yang Gunung. Gunung Mount Cook. Mangkuk lagi. Mangkuk. Berapa banyak mangkuk daripada ni? jadi Yang semalam tu mangkuk. Yang ni mangkuk. Semalam dah 2-3 kali salah nama. Ni salah lagi. pagi tadi apa? Snowfall. Snowfall. Bangun pagi-pagi snowfall. Semalam tak ada snow. Pagi-pagi penuh snow. Dengan kereta-kereta penuh dengan snow. Tapi sampai kat sini dah tak ada snow dah kan. Ini tak ada snow lah. Ini kopi pahit lah. Ini tak sedap. Semalamnya kopi sedap. Dia Brother ni korang cakap ni hari dia. Saya sebenarnya bila bangun daripada berehat, saya punya minda belum bergabung lagi lah kan. Senang buat duit. Baru ingat nak masuk cuti frame dah. dapat duit. Masuk frame dapat duit. Kan nak cuti apa kena kerja pula. Aduh. Aduh. Jadi dekat Lake Pukaki ni, dia aktiviti dia dulu dia orang ternak salmon lah. Jadi salmon ni adalah salah satu produk dia lah yang ada di sini. Kalau kita ni salmon ni macam kelah lah. Dia ikan Mahal yang bermutu tinggi ya. Jadi kita sebagai pemancing yang season ni, kita lepas ni akan pergi mancing salmon pula lah. Okay. Viewer kita selalu tanya salmon ni fresh water ke salt water? Ada ke? Fresh water. Salmon fresh water. Tapi dia boleh pergi ke salt water bila dia dah matang, dan dia boleh balik ke fresh water untuk spawning. Dan dia akan kita ada banyak jenis salmon sebenarnya, tapi yang dekat New Zealand ni kita tak sure dia yang mana satu. Tapi kejap lagi hasil kita nanti kita tunjuk lah dia jenis yang mana. Ini mancing hari ni tau. Ada Semalam dah cancel ni mancing. Dan apa tadi macam mana? Nampak kat sana dia orang tengah makan cuba salmon yang dah dibekukan. Nanti mungkin kita Serius lah dia kat makan. sini. Dia makan yang mentah ke? Mentah ke? Salmon Mentah. Wasabi. Tak ada cacing. Siapa nama? Raja, minta pinjam salmon kejap, kita nak buat video. Tak ada cacing ke? Saya rasa cacing. Tak, cuba terangkan macam mana nak bezakan yang ternak dengan yang liar. Oh, dia ada perbezaan kalau nak nampak. Nanti kita tunggu kita buat review. Okey. Cepat. Okey. Yang ni sebenarnya kalau kita nampak dia ada jalur-jalur yang agak banyak. Dia cerita betul ke ni? Betul. Ini adalah yang liar. Kalau kita nampak Ni bukan jalur-jalur konten, putih dia kurang, itu adalah yang ternak. So yang ni? Yang ni adalah liar. Kita nampak ini sebab tu dia punya harga agak mahal lah. Sebabnya dia adalah liar. Ni, pusing belakang ni. Dia besar. Pusing belakang. Betul ni. Tadi tu. Pusing. Okey. Yang ni yang ni yang liar kan yang ternak. Yang ni yang liar. Dia agak liar. Kau tengok jalur putih atas kepala dia ni. Tiga line. Ganas ni 3 line. Jalan penuh dengan salji tapi lawa lah. Kan? New experience. Tapi bukan aku drive lah. Aku duduk tepi. Seram lah. Dia videographer dan fotografer. Dia sebenarnya tadi seram juga masa yang naik bukit tu kan. Masa naik bukit aku seram. Aku slide. Aku slide. Dalam kereta orang kan. Sebab kita pinjam lah. Kau tahu kereta sendiri tak ada hal.
Betul lah dia buat date free. Betul, hari ni dia buat date free. Dia duduk sebelah tayang muka je hari ni. Dia senyum lagi. Kita duk fikir nak cakap apa, dia relax. Dia sebelah minum kopi, aku dapat date free jom bulan. Sel-sel otak belum berhubung lagi pagi Dia ni. kalau dekat kat mana dia terror cakap dia macam-macam dia cerita. Kan? Dia punya native kan. Dia dekat kat Mandu tu hari siap keluar ayat Quran lagi apa? Bukan, itu dia. Okey, tanggal. Dia bukan saya tu. Dia kan sepa. Kau yang sepa. Terkenal dengan sepa ni. Dia orang mengenalku. Dia orang yang mengenalku. Untuk kaki. Jadi next destination kita ke mana? Wakanabib. Wakanabe. Apa nama? Wakan apa? Wakanabe. Wah, kenapa? Kenapa? Wakanabe. Wakanabib. Wakan apa? Wakan apa? Wakanabe bukanlah. Wakanabe. Siapa? Wakananda. Dia Wakatipu. Kan? Tak apalah. Waka-waka Tiano. lah. Tiano. Waka-waka ye. So nantikan episod seterusnya. Oh, nantikan. Sebab kawan kita tak Roll out. lagi. Mantap view ni, babe. Ini macam baru ambil gambar. Channel lah. Memang Canon pun. Memang buatan lah. Ya, memang buatan-buatan. Begini. Driver okey. Alhamdulillah. Masih bertenaga. Masih bertenaga eh. Okay, kita berada dekat sekejap. Aku lupa nama tempat ni. Lintipas. Kat mana ni? Okay, kita dekat Lintipas daripada Lake Kapopo tadi. Tengok aku. Oh, berkaki. Tak boleh baik. Tak apa. Spontan. Lepas tu nampak macam stiker Otan Bangi tu mah. Buat kenang-kenangan Mana datang tu? Ni 31 Otan Bangi. Ada kat dalam beg ni. Otan Bangi yo. But mendunia. Mondonia. Dah. Video. Apa? Gimana tadi? Waka-waka. Wakanabib. Pergi mana tadi, Nis? Nak pergi mana apa ni? Engkau pagi tadi kau pergi ni korek mata dia. Mana boleh tahu. Ciri buat. Do you wanna build a snowman? Kau kejutkan dia macam tu. Go and play. Sky away and I never see you Go away Elsa. Oh, weh. Orang kejut. Apa yang mau orang marah ni? Ha? Tak adalah. Aku rasa kau nak bagi aku kat situ. Kan? Oh, tak nampak. Okey. Cik, dah mana cik? Tadi kita baru je kena saji negatif degree. Sekarang tiba-tiba kita dah kena panas. Jadi inilah dia kuasa Allah Ta'ala. Cik, dah mana? Bawa bangun? Lah cik ni. Macam nak terkencing je dah. Okey, tayar tu ada dah. Tak payah jadi macam budak lah. Apa? Aku ni kena pakai pampers. Perlulah. Okey. Bawa lagi Nis.
main posing masing-masing. Mana joget kau? Kegilaan. Dia paling terbaik gini. Mana bos? Oi. Kat mana kita ni? Okey ni, nampak tu dia tulis Gluden Hill Summit. Sekejap, nak baca sikit. 435 meter, ada ke sana. Tadi kita dah saji kiri kanan depan belakang. Jalan dalam 2 km kita dapat melihat panorama daun kering pula. Betul-betul mengganggu perasaan. Okay. Muncul sikit. Okay, muncung time. Jajak sini. Apa yang aiskrim kau lepet? Tak ada, tengoklah. Leopard, saya leopard. Apa yang lepet? Beli apa Ros? Ha? Beli apa? Di fridge bag. Bukan gambar lah. Apa tu? Belly Bridge. Siapa menjerit buat aku terkejutnya. Kita mancing, dapat ikan, kita masak. Inilah tempatnya. Ros, itik kau Ros. Ini adalah aktiviti membodek bosses. Inilah dia. Aktiviti membodek bosses. Sengaja cari tempat mancing, nak jaga hati. Tahu tak, dia bagi 2 jam mula-mula. Dah potong sejam. Dia bagi 2 jam mula-mula, lepas tu sejam dia ambil posing. Tinggallah sejam. Salah, aktiviti membodek bos. Dah lah slot 2 jam untuk bosses di diskaun, tinggal jadi sejam. Salmon grill. Macam mana kita nak dapat ikan? Belum apa-apa dah kena scam lah. One more. One. Sorry. 3 seconds. One. Dulu korang tak makan kan? Rasanya tak makan kan? Sebenarnya korang kena makan yang ada steak tu tapi okay, so lepas 20 minit satu van akan pergi take away. So bosses boleh teruskan mancing lah. So sekarang ni? Saya dah tanya, dah confirm tak ada release. Macam mana? Dapat tu $8 per kilo. $38 per kilo. Satu rod $10. Lela kata dia beli kok. Ini tempat mancing. Ni macam orang Malaysia ni. Orang Malaysia? Malaysia. Macam kenal. Nunggu mancing. Apa yang kau buat sementara nak nunggu mancing? Kita orang melihat sini. Oh, susah, payah. Tak ada yang ambil gambar siang. Ada gaya? Macam tak ada gaya nak dapat ikannya. Lawan. Ni je kan kolamnya. Aduh. Lemah tak dapat ikan. Pancing ke tu? Mancing salmon. $300 harga ikannya. 3 kilo kali RM40 sekilo, 120 kali dengan 3, 300. Ini dia kolam salmon. Sekejap kalau pakai spek mungkin boleh dapat ikan. Ini musuh kita kat seberang sana tu. Musuh kita seberang sana tu. Kita mungkin dapat ikan dulu.
sejenis haiwan. Haiwan apakah itu? Itik bos. Itik? Salah. Apa? Sudah terang lagi. Itu adalah burung. Burung tak boleh swim ke? Burung lah boleh swim. Scam aku. Berani kau scam aku dah nak melompat dah. Ada. Kau tunggu sikit lagi. Berani kan je. Kau ulang balik. Kadang saya caw lah. Aku pegang duit nak bayar makan ni. Arin, kau jadi supporter aku tak? Oh, tak nak. Saya support siapa yang dapat ikan ni. Lemah. Apa? Buat memancing. Ada hasil. Sibuk burung dia. Aku nak mancing dia sibuk. Mau tak gagal aku. Ada. Cuba bos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dah cepat. Cepatlah bos. Weh, berat weh. Weh, ni paling besar ni. Bos. Bos terlepas lah bos. Cuba cek betul ke salmon. Iban cepat man. Bos menyesal lah bos. Sekarang. Wah. Hasil saya tau, ori lah. New Zealand tau, lesen New Zealand. Baru nak balik dia bagi. Ni apa nama tadi? Hook. Wanaka hook. Wakana hook. Wanaka bos, jangan nervous. Wanaka hook. Yeah. Rezeki kita. Right, dapat ikan. Hasil tadi siap potong daripada hook. Kita bawa balik untuk makan malam ni. So dekat sini ikan apa yang ada? Kita ada salmon saja. Salmon. Tapi kalau tengok packaging dia tu nampak eksklusif macam berkeluar di pavilion Harga pun eksklusif. Berapa damage kita untuk ikan kita 4 ekor ni? 500 dia 4 ekor ni. Cuba buka sikit tengok macam mana dia punya isi yang dipotong tu. Jeng. Tengok dia tu. Dia sebuah filet lah. Dia dah letak garam dah. Macam ikan terumbu. Papa pun Kanan balik daripada mancing di Wanaka full sunlight. Oh, nak lipat. Tak nampak.